Merah Mulu. Tempurung sana tadi. Ini tak ada kaitan. Gunung Merah Mulu. Sedih dah orang hiking. Okey. Hari ni kita nak ke Razila, Kuala Razila tempat jeram lah. Di Pahang pun ada tempat ni macam gini, tapi kita nak rasa suasana Perak macam mana di Gopin. Katanya tempat ni sangat terkenal. Gua Kandu. Itu kita tahu. Kuala Razila. Okey, kita cuba. Oh, dia macam di Latar Jarum, janda baik gitulah. Dah banyak dah juga orang buat ada bawah ni. Ni persendirian. Kita seperti biasalah, kita amal sunnah yang mudah sajalah. Sebab ini dalam hadis yang sahih. Kita katakan bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bila kita ke tempat baru, itu saja. Nak tambah lagi bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kita katakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oh, banyak juga tempat-tempat ni. Warung Piramli. Juru kamera dah ngantuk, dah kekang. Kita dah bagi tips. Kita pun apa lagi, baling ke lubuk lah. Roti ada, air nampak dalam. Cus, kita main tengas. Cuma nak tanya guys, boleh tak ikan air darat, sungai, siapa tahu jawapan, campur dengan ikan laut dalam satu box? Boleh tak? Ataupun dia berubah rasa macam mana? Kalau orang dulu kata tak boleh. Macam juga umpam mengair ni, contoh kita buat cicak ke laut ataupun buat cengkerik, tak boleh. Siapa tahu beritahu maklumat guys. Kalau kena asing, saya nak letak asing. Ataupun saya terus garam kunyit lah. Oh, banyak. Natasha, jeram Sungai Kampar, Bukit Batu Putih. Oh, dah terkenal yuk. Ke awal sangat kita masuk ni. Dia dalam ladang durian. Biasalah, mana ada tempat itu jenis kat bandar. Dia standard lah orang kata. Kalau kita nak pergi buat perbandingan di Pahang, nah, ingat di Pahang saja. Ingat Rauk je ada. Rupa di Perak pun ada orang buka pintu padan. Lah, apa pintu padan? Kita nak ke Kuala Razila. Bukanlah kita nak mandi sangat, tapi kalau air cetek, esok juru kamera ajak layan, kita layan lah. Kita nak paling tengas je. Musim durian guys. Ini yang os nyanyi, bila musim doyan ramai sanak saudara, bila menebak sebatang harang tak nampak muka, okoma durian dah berbunga, moh kita pinang anak dara dari kampung Botol, dari Padang Kencala, bila musim doyan. Oh, situ tadi ada buah ke Global Eco? Bukan langsung. Yang ada van-van tadi.
Kat masjid tu dia tulis Ikhwan ke Allah. Kita dah try apa masuk gambar Lala masuk muka kamera woman. Sini kita kena menempuh dulu ladang durian. Sebab katanya Kuala Razila ni kaki-kaki ride pun tahu. Saya tengok dalam banyak grup-grup motor, diorang selalu lepak sini ya. Bukan lepak lah, diorang singgah macam nak pergi Ipoh. Diorang pemalam di sini nak kelainan. Katanya buka pintu tu nampak sungai. Kita nak tengok senang. Kalau kita tak book ni kita tak terikat. Adakah jauh kena naik tangga ke, sebab nampak rumah tu tinggi. Bilik air di mana kita tak tahu info. So maklumlah saya ni tak kisah sangat. Juru kamera kita ni macam-macam. Mikari Ani pun ada juga. Tapi perut dah kekenyangan, kita pun dah ada bekal laksa. So betul lah Mikari ni memang makanan orang Perak, sehingga kan dalam ni pun di Gopeng ni ada Mikari Ani. Balik tu boleh singgah esok, InsyaAllah. Harap tak cerai lah Mikari Ani. Lalu kampung pula. Kemudian Dia macam ulu dong lah ni. ada kampung, ada kebun. Jangan laju-laju lah. Nak jumpa tengok anak dara kan, tengok je lah. Janganlah mengada. Marah tu orang kampung. Berair pula tu. Slow-slow. Ingatkan semua kebun je tadi. Rupanya kampung ada surau pula. Lebih Surau kurang je lebih baik lah. lebih kurang. Dia punya Landscape. white dia macam White. white. Cakap. Kamu maju. Hujan dia baik. Bukan Lata Jarum Tak. Boleh juga letak jarum. Boleh je. Boleh juga. Satu ni. Dua-dua boleh. Dah dapat durian ni happy kan? Fatih, nak cari lagi durian? Yang geram tu dia kata 17 lagi. Tapi kita yang kena bayar guys. Itu Hati 20 tu langsung. yang paling mahal. Itu kita So geram. kita kena tuntut bayar lah RM40. Kamera woman ni tak Okay, percaya. dekat sini ada kedai runcit-cik tu. Kita bila kita tak lock ni, oh lawak Cantik rumah. rumah ni. Tak ada fokus pun. Kita tak lock ni senang. Kalau kita tak berkenan, kita boleh tu je. Dia janji 250, harap ada lah. Bilik air mesti dalamnya dah nak. Siap pula mana sungai tu. Hai. Nak selesa, nak dalam. Umap. Gopeng Resort pun ada. Oh, ada India juga. Kerja luar negara. Macam India betul ni. Oh, banyak share-share. Kita bercuti dekat sini lah. Motor homestay. Ya ke? Alah. Tu India betul tu. Bukan India Malaysia. Kalau India macam mana? Nak dapat beza. Boleh tahan yang tu pun. Laju ke main tu pun mungkin. Tak betul. Sayang ni pada khemah. Slow je. Elok ni bagus. Bila musim
Dia tak dalam sangat lah guys. Dia dalam lebih kurang 15 ke 20 km lah. Kalau kita nak balik semua dekat Gopeng pun 13 km je. Ambil kanan ke Gopeng lah semula. Adalah bandar. Tapi dia tahu sampai habis. Kelebihan dia. Harap memang tahu sampai habis lah ni. Kita nak pergi melawat kebun kita yang dah lama tinggalkan. Musim berbuah dah sekarang. Kita kena datanglah untuk menutik pokok. Ha, gitu. Cuba semua petang ni dia tahu sampai habis je. Cermin tu orang tu pun dah malap je aku tengok. Lama dah orang tak gusok. Tak digosok langsung. Kita sudah lalat ni ikut saya buka tadi nak tidur tak keluar.
ke Sebayu Retreat. Retreat, betul lah? Ke retreat? Retreat. Betul lah. Siapa cakap retreat? Yang kedua tu sebagai retreat. Dan ini Apa? Macam dekat Habu Cameron Highland lah. Adeline Villa. Macam nak pergi tu Sungai Palas. Okey, kita menurun pula. Sekejap menaik, sekejap menurun. Tempat orang kita juga. Ada ATV. Itu guna horn tu, dia pun dah bersedia dah. Sign horn selalu. Ya lah, nak kata over ke apa ke, itu cara saya. Naik lagi ke? Aku ingatkan nampak tu bukit. Oh, makna dia ni di penghujung je. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu bi kalimatillah. Kita tak pernah pergi, kita tak tahu guys. Ni apa? Lawa juga. By Guapen Resort. Great. Kita bukan mesti sungai saja. Tu ada kot. Cik. Lawa juga. Kita nak tengok sungai lah. Ini dia. Itu dia Asian. Itu dia ada jambatan. Alamak. Apa tu? Patung. Pasal dia di hujung. Patut dia Asian. Kita dah sampai. Rekod lagi. Dah sampai ni detik puncak. Orang pun tak tahu. Inilah Kuala Razila. Check-in ni di mana? Masuk lah. Mana ke boleh parking kat dalam? Kena parking kat luar ni je lah. Kita semua masuk. Apa? Itu 4 orang. Semua orang masuk. Dia luas Ikutlah. dalam dia. Ikutlah. Dalam dia luas. Mana lobby dia? Sini. Hello. Lobby mana? Mau cek ni? Kita pergi. Kita pergi. Benda apa? Memang parking dalam. You pandai seketika keluar. Ha? 2 orang. Bilik Dahlia itu. Encik Abu. Bilik Dahlia. 200 setengah dapat tadi. Encik Abu.